Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak sembang tentang seorang pelakon muda yang makin digila ramai, lakonannya mantap. Wajah pun hero material, siapa lagi kalau bukan Shafiq Kyle. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni, Shafiq semakin menyelah dalam dunia filem Malaysia, dari aksi, seram sampailah ke romantik. Dalam video kali ini, jom kita tengok 4 filem popular lakonan Shafiq Kyle. Kalau korang peminat Shafiq Kyle atau tengah cari filem best untuk ditonton hujung minggu, inilah senarannya. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Tapi, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Terima kasih. 4 filem popular lakonan Shafiq Kyle. 4. Blood Brothers, Baranaga. Dalam filem aksi yang penuh intensiti ini, Shafiq Kyle membawa watak Arif, seorang anak muda yang terperangkap dalam dunia kongsi gelap dan perebutan kuasa antara dua kumpulan besar. Blood Brothers menonjolkan konflik, berat-dihut, pengkhianatan dan dendam yang semakin memuncak. Dalam cerita ini, Shafiq membawakan sisi seorang lelaki yang tersepit antara prinsip dan kesetiaan. Arif terpaksa memilih antara mempertahankan sahabatnya atau melindungi keluarganya. Filem ini juga menampilkan koreografi aksi yang lebih matang dan lakonan Shafiq sangat menyelah. 3. Takluk, Lahad Datu 2024. Filem ini berdasarkan tragedi sebenar pencerobohan Lahad Datu tahun 2013. Dalam Takluk, Lahad Datu, Shafiq Kyle memegang watak DSP Zambre, seorang pegawai keselamatan yang terlibat terus dalam operasi mempertahankan Sabah daripada kumpulan bersenjata asing. Watak Shafiq di sini menampilkan disiplin, kepimpinan dan keberanian seorang anggota pasukan keselamatan. Filem ini dipenuhi aksi ketenteraan, strategi serta detik-detik tegang yang menggambarkan perjuangan sebenar anggota keselamatan negara. 2. Sharif, Narco Integrity 2024. Dalam filem polis thriller paling panas tahun 2024 ini, Shafiq Kyle membawa watak Inspektor Nazri, juga digelar sebagai The Mad Killer, seorang individu misteri yang dipercayai memburu dan membunuh pengedar dadah. Nazri ialah karakter berlapis, pendiam, penuh trauma, tetapi pada masa yang sama digerakkan oleh rasa keadilan yang tidak terkawal. Shafiq membawakan watak yang gelap, emosional dan penuh konflik dalaman. Dia bukan hero, bukan vilan, tetapi seseorang yang terperangkap antara dendam dan keinginan untuk membersihkan dunia daripada kesan dadah. Filem ini menonjolkan lakonan Shafiq yang lebih matang, terutama dalam babak emosi dan adegan pergelutan. 1. Polis Evo 3 2023. Dalam Polis Evo 3, Shafiq Kyle memegang watak sebagai Inspektor Dani, anggota baru dalam pasukan yang membantu Profesor Kai dan Inspektor Sani menyelesaikan kes pengebom bersiri. Karakter Inspektor Dani very clean cut, cerdas, tegas dan selalu cuba buat keputusan terbaik di tengah kekecohan. Dan itu dia 4 filem hebat lakonan Shafiq Kyle yang betul-betul menunjukkan betapa versatile dan kuatnya bakat anak muda ni dalam industri filem Malaysia. Dari aksi ganas Blood Brothers ke ketegangan patriotik Takluk, Lahad Datu, kemudian watak gelap penuh misteri dalam Sharif, sampailah ke aksi blockbuster dalam Polis Evo 3. Jelas Shafiq bukan sekadar pelakon biasa. Dia boleh bawa apa saja watak, dari hero, anti-hero sampai watak berat yang penuh emosi.